Hi guys, welcome back to my channel. So untuk video kali ini kita akan buat restocking and also do a little bit of cleaning. Baru balik daripada groceries, jadi kita restock lah. Kita kemas-kemas. Macam ni, nugget ni saya letak dalam Tupperware macam ni, nampak lebih kemas. Tapi tak muat pula dalam Tupperware tu, jadi kita guna Tupperware lain. Tupperware yang sama dah habis pula, jadi lain kali kena beli bekas yang samalah. Okey, letak dekat Tupperware macam ni, bekas macam ni lebih teratur. So tak adalah nampak bersepah kita punya freezer kan. Kemas je. Cabut. Tak kat sini. So ni semua ayam. Ni lebihan ayam minggu lepas lah. Ni kita beli seekor. Yang ni tak tahu berapa ekor. Ni dua-dua ikan keli. And then nugget. Lepas tu nugget tak muat pula satu ni. Jadi kita letaklah bekas ni. Next time nak beli lagi yang ni banyak-banyak. Maybe lagi dua ke. Lepas tu yang sini nak letak bekas yang kecil lah kalau ada. So setakat ni yang macam ni lah dulu. Lepas tu kita ada bekas yang ni untuk apa ni? Popia. Yang ni letak sini tak boleh. Either letak kat sini macam ni kan, ataupun kita letak je kat sini, tak apa. Tada! Cantiknya. Yang ni kita simpan. Okay, so bahagian freezer dah settle. Kita pergi kepada bahagian chiller pula. Ni semua barang-barang yang kami beli. Tepung-tepung, minyak, apa semua kita letak dekat tempat lain lah. Okay, ni buah apple letak kat situ. So senang lah kalau nak ambil, just tarik saja. Yang ini timun sebab nak buat nasi lemak, tapi beli satu je. Okay, lepas tu yang ni carrot, beli satu juga. Sebab family kecil kan, jadi and then tak makan sayur sangat, so macam ya. Nak beli banyak-banyak nanti layu pula kan. Okay, so yelah, apa semua barang-barang tu semua kita letak dekat bahagian bawah tu. Yang tempat sayur tu tak tahulah macam mana nak kemaskan saya pun pening lah. Lepas tu yang cili-cili ni letaklah dekat dalam bekas macam ni. So that lebih tahan lama lah kalau letak kat chiller. Kalau letak kat luar ni dia cepat kering kan. Gitulah. Lepas tu ni lah dia dah siap dah kemas bahagian peti sejuk. Kemudian kita pergi ke bahagian untuk minuman pula kan. Ni kita letak dekat bekas ni. Kita hentak-hentak sikit supaya muat lebih banyak, tapi tak muat pula semua. Yang lebih tu kita simpan, kita gulung, kita simpan. Macam itulah keadaan dia. Lepas tu kan bahagian rak sini macam ya Allah, macam teruk sangatlah rak dia. Jadi kita keluarkan, alihkan sebab kita nak cuci. And then kita cuci bahagian sini lah, kita lap bahagian sini. Sebenarnya kita kan kalau kita macam stress ke ataupun depressed ke, actually buat macam cleaning macam ni kan, dia macam therapeutic juga tau. Dia macam boleh hilangkan kita punya stress secara orang kata apa, naturally. So tak perlu like makan pil pun tak apa. Kita buat macam ni lah. Yang ni lupa pula, ni bahagian chiller tadi lupa. Kita nak alihkan bekas besar sikit ni ke bekas kecil sebab chiller giling tu tak banyak sangat. Jadi kita alihkan ke bekas yang lebih kecil lah. Lebih nampak ni lah. Okay, lebih nampak sesuai. Lepas tu kita cuci, kita lap-lap bekas Tupperware ni untuk letak perencah-perencah semua dekat sini. This is like for temporary. Sebab kita punya rak tadi yang warna hijau tadi tu belum dicuci. Jadi untuk sementara saja je sebenarnya. Okay, macam ni lah keadaan dia. Okay, and then sebelah tu letak bawang putih, bawang merah. Sementara je. Sebab rak tu tak cuci lagi Yang sementara kita letak macam ni. Okey, ni ikan bilis ni nak buat nasi lemak kan. Kita letak dalam Tupperware macam tu. Sebab saya punya bekas yang transparent kecil tu kan, dia tak cukup. Nak kena beli lagi. Dan barulah kita lain kali lah. Ni anak saya pula, dia sibuk. Dia macam, alah mama ni kenapa lambat sangat kan. Dia dah meragam, dia nak tidur. Inilah keadaan rak saya. Okeylah tu je, bye.